akan terjadi suatu peristiwa dan satu keadaan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terdapat di dalam salah satu hadis 40 peristiwa hadis akhir zaman, yaitu tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Suatu masa akan datang berpusu-pusu bangsa-bangsa yang akan mengerumuni umat Islam sebagaimana layaknya pemakan-pemakan yang akan mengerumuni talam-talam makanan. Jadi bila berita ini digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat amat memahami dan mengerti kondisi yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana rakusnya, bagaimana liarnya, bagaimana bernafsunya musuh-musuh Islam ini akan datang mengelilingi dan mengerumuni umat Islam untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Lalu pertanyaan paling awal yang dipersoalkan oleh para sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami pada waktu itu sedikit? Nampak berkerumun, nampak ramainya musuh Islam nak hancurkan kita ni, adakah kerana bilangan kita, jumlah kita masa tu sikit? Tidak, kata Nabi. Jumlah umat Islam pada waktu tu banyak, tetapi sifat umat Islam pada waktu dan masa tersebut tidak ubah seperti buih-buih di lautan. Bila tuan-tuan mempunyai kesempatan untuk datang ataupun melawat di gigi-gigi air di tepi pantai, tuan-tuan akan lihat ombak-ombak akan menolak buih-buih ini ke pesisiran pantai. Contoh yang paling mudah, kalau ombak ni tolak kuat, dia akan datang cepat. Kalau ombak ni tolak lambat, dia pun akan sampai lambat. Kalau ombak ni beralun ke kiri, dia akan pi ke kiri. Kalau ombak ni beralun ke kanan, dia akan pi ke kanan. Kalau ombak ni tarik balik dia sampai masuk ke laut pun, dia akan tertarik sekali. Maksudnya apa, tuan-tuan? Gambaran ini untuk diberi penjelasan bahawa umat Islam yang ramai pada waktu tersebut sudah tidak mempunyai pendirian dan kita sebut apa ni? Pegangan yang kemah dan kejap. Maksudnya orang boleh bawa pi belah kiri, orang boleh bawa pi belah kanan, orang boleh tonyoh ke belakang, orang boleh tolak ke depan. Kita ni dah tak ada macam, tak ada misi, tak ada visi, tak ada idealisme Islam yang sebenar, sampai semua bentuk-bentuk pemikiran, sampai semua bentuk-bentuk kefahaman dan pendekatan kita terhadap agama seolah-olah diajar dan ditentukan oleh manusia-manusia yang berada di luar agama kita. Yang kita takrif tadi, kodok bagi pendapat mereka. Cara-cara, teorinya, praktikalnya tetap sama. Cuma perbezaan dari sudut menamakan. Sama ada yang ini kodok, yang ini qadar, ataupun yang ini qadar, yang ini kodok. Basri kalau dah tulis cuma tukar saja. Pendapat hak Nabi sebelum ni, dia hak Basri tulis makna kodok tadi, dia kata qadar, dia kata kita kata qadar tu, dia kata kodok. Jadi tak ada permasalahan bab ini. Cuma khilaf dari sudut pengistilahan pentakrifan. Baik. Bila habis di situ, sekarang bagaimana yang sebenarnya? Bagaimana yang sebetulnya cara kita nak menjalani keimanan dalam bentuk beriman kepada qada dan qadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita wajib beriman dengan menilik dan melihat kepada dua benda tadi. Bagaimana nak beriman kepada qada dan bagaimana kita nak beriman kepada qadar. Cara kita nak beriman kepada qada ialah kita kena percaya, kita kena yakin, kita kena mengimani, kita kena mengakidahi apa?
bahawa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teras tiga sifat tadi, dengan ilmu dia, dengan kudrat dia, dengan iradat dia, Allah ni kita beriman telah merancang, telah ada agenda, telah ada tentatif, telah ada ketentuan yang Allah telah tetapkan di sisi ilmu dia untuk melakukan sesuatu perkara. Dan kita juga wajib mengimani dalam konteks yang kedua, beriman dan percaya bahawa Allah ini mewujudkan, Allah ini mengadakan, Allah ini menzahirkan, dengan bahasa moden, memanifestasikan setiap perkara-perkara yang diagendakan, setiap perkara-perkara yang ditentukan, setiap perkara yang dirancang dalam bentuk pelaksanaan. Itu cara kita nak beriman dengan qada dan cara kita nak beriman dengan qadar. Tetapi dalam perbahasan Imam Baijuri dalam hasyiah dia, Imam Baijuri dalam hasyiah dia telah berkata, ini hal-hal yang berkaitan dengan furu' ataupun ranting berkenaan qada dan qadar. Apa kata Imam Baijuri? Imam Baijuri berkata, tidak menjadi keharusan. Maksud di sini tidak harus seseorang itu menggunakan hujjah, tidak harus seseorang itu menggunakan dalil, tidak harus seseorang itu bergantung kepada hujjah qada dan qadar sebelum terjadi sesuatu perkara dengan beralasan dia nak melakukan perkara tersebut. Ayat itu nampak pening, bahasa yang mudah, tidak harus. Dengan bahasa yang mudah, tidak boleh kita ni nak berhujjah dengan hujjah qada dan qadar sebelum berlaku sesuatu perkara dengan alasan kita nak buat perkara tersebut. Contoh, kita hari ini ada niat nak berzina. Kita ada niat nak berzina tapi tak berzina lagi, ada niat saja. Tiba-tiba sebelum terjadi perzinaan, kita bagi tahu dekat sahabat kita bagi tahu dekat kawan kita, aku rasa hari ini Allah mentakdirkan aku berzina. Padahal kita tak berzina lagi. Kita ada niat nak berzina, tapi sebelum pergi berzina, kita cakap kat kawan kita, aku rasa hari ini Allah mentakdirkan aku berzina. Kita berhujah dengan hujah qada dan qadar sebelum perkara itu berlaku dengan alasan kita nak buat benda tu. Tak harus, tak boleh sama sekali. Kemudian kita pun pergi berzina dengan hujah tadi, tak boleh sama sekali. Ataupun kita ada niat nak minum arak, benda minum tak terjadi lagi, perlakuan minum tak terjadi lagi. Tiba-tiba kata dekat ibu dan ayah kita, ayah, saya rasa hari ini Allah mentakdirkan saya ni minum arak. Padahal benda itu tak berlaku lagi, kita hujah dengan qada dan qadar dengan alasan kita nak pergi minum arak. Maka tak harus, tak boleh basri. Nak berhujah sebelum jadi benda tu dengan guna hukum qada dan qadar. Manakala dalam bab yang kedua dia menyebut diharamkan sama sekali. Bila haram, kita buat benda ni dianggap berdosa besar. Sekiranya kita berhujah dengan qada dan qadar, yang mana qada dan qadar tersebut telah pun berlaku, telah pun berlangsung, telah pun terjadi, dengan alasan kita ni nak mengelakkan diri daripada dikenakan sesuatu hukuman. Ini haram, berdosa besar kita berhujah guna qada dan qadar, walhal benda tu bukan macam tadi sebelum. Kita ni nak guna hujah qada dan qadar, benda tu dah berlaku, benda tu dah lepas, dengan alasan kita nak mengelak daripada dikenakan hukuman. Contoh, kita kata negara kita dah melakukan hukuman hudud dan kita telah disabitkan berzina. Bila kita ditangkap berzina, benda tu dah berlangsung atau belum? Benda tu dah berlangsung, benda tu dah berlaku, sabit dah kita berzina dengan mana-mana perempuan. Tiba-tiba bila nak dijatuhkan hukuman, kalau kita tak kahwin lagi, hukuman sebat. Kalau dah kahwin, hukuman rejam. Tiba-tiba sebelum orang nak hukum kita tu, kita pun berhujah dengan qada dan qadar. Nak salahkan aku macam mana? Dah memang takdir Allah. Allah nak aku berzina, aku tak salah. Yang salah Allah lah yang menetapkan dan mentakdirkan aku berzina. Dia pergi guna hujah qada dan qadar, kemudian dia tarik lagi sekali nama Allah.
atas alasan nak mengelakkan dia ni daripada dikenakan hukuman sebat bagi yang belum kahwin, nak mengelak dia ni dikenakan hukuman rejam bagi yang dah kahwin. Nak buat macam mana? Dah takdir Allah. Allah menentukan aku berzina, bukan salah aku, bukan kehendak aku. Allah berkehendak demikian. Dia sabit dengan qada dan qadar, dan dia sabit atas nama Allah pula. Ini haram asli. Ataupun konteks contoh yang kedua macam yang pertama, bila dia ditangkap kerana meminum arak. Jadi bila nak dijatuhkan hukuman sebab, dia pun guna hujah yang sama ni. Dan Allah takdirkan aku ni minum arak. Jadi bukan salah aku, bukan salah aku. Jadi dah dalam ilmu Allah takdir dia tu nak aku ni jadi minum arak. Dia guna hujah qada dan qadar, dan dia kaitkan dengan nama Allah sekali. Jadi hukum dia berdosa besar, hukum dia haram di sisi agama. Baik, kalau kita melihat kepada kedua-dua contoh tadi, jadi di sini dapat kita katakan bahawa sama sekali kita tidak diharuskan untuk berhujah dengan konteks yang pertama, dan lagi-lagilah haram untuk berhujah dalam konteks yang kedua tadi. Jadi Imam Baijuri dalam bab ketiga perbahasan ini dia kata diharuskan, dibolehkan, diizinkan untuk berhujah dengan hujah qada dan qadar semata-mata untuk mengelakkan cercaan orang ramai terhadap kita. Maknanya ada waktu-waktu tertentu dibolehkan, diharuskan, diizinkan kita nak guna hujah qada dan qadar semata-mata nak elak orang lain ni cerca kita, kata sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Sebagai contoh, kita mempunyai seorang anak yang mungkin taraf dia seorang mahasiswa, dan anak ini belajar, memang dah dia belajar bersungguh-sungguh, tak pernah tinggal kuliah, berjaga siang dan malam, banyak berdoa, banyak tuition, banyak buat latihan. Tiba-tiba peperiksaan akhir tahun dia menemui kegagalan, bukan kejayaan. Tiba-tiba sebab kegagalan yang dia dapat, ibu bapa duk marah ke dia, ahli keluarga duk marah ke dia, adik-beradik duk caci dia, duk hina dia. Hang ni belajar macam mana? Waktu tu kalau dia guna hujah, aku dah belajar sungguh-sungguh, aku dah pergi tuition, aku buat tu, aku buat ni, berdoa dah banyak, tahajud dah banyak, minta Allah banyak, tapi dah takdir Allah aku ni gagal, nak buat macam mana? Yang itu diharuskan, tak jadi masalah untuk mengelakkan cercaan. Tu anak yang besar, anak yang kecil, macam UPSR baru ni, dia dah bersungguh macam mahasiswa konteks pertama, tapi takdir dia ayah nak 5A, dia dapat 3A 2B contoh. Jadi ayah duk marah, tuition dah ni, tapi dapat 3A 2B. Dia boleh kata nak buat macam mana ayah, saya dah bersungguh, saya dah berusaha buat semua sekali, tapi takdir Allah 3A 2B, tak jadi masalah. Diizinkan dan diharuskan dalam konteks ini untuk menolak penghinaan dan cercaan daripada orang lain. Jadi bagaimana kita boleh menggunakan dalil ini? Ada dalil hadis daripada Rasulullah SAW berhujjah dengan dalil ini. Kenapa dia diizinkan, kenapa dia dibolehkan, kenapa dia diharuskan? Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Kita belajar hari itu pasal hadis, bila sebut Asy-Syaikhan, dia merujuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah menceritakan suatu hari roh Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan roh Nabi Musa alaihissalam. Lalu bila bertemu roh Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam bertanyakan kepada roh Nabi Adam, "Wahai Nabi Allah Adam, sesungguhnya kamu ini bapa kepada segala manusia, tetapi disebabkan oleh keingkaran kamu terhadap Allah lah, kerana kamu melanggar perintah Allah, makan pohon terlarang di dalam syurga, menyebabkan semua keturunan manusia ini dihalau oleh Allah daripada mendiami syurga." Lalu dibalas oleh roh Nabi Adam dengan jawapan, "Wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya Allah telah memberikan kelebihan dan keistimewaan kepada kamu, yaitu seorang Nabi yang boleh berbicara, boleh bercakap langsung terus dengan Allah, dan dia juga menganugerahkan dan memberikan kepada kamu dalam bentuk kurniaan kitab Taurat. Tetapi kenapa hari ini kamu mencemooh? Kenapa hari ini kamu mencerca?
atas perbuatanku yang sememangnya dia adalah kehendak Allah sebelum dia menciptakan aku 40,000 tahun sebelumnya. Maksudnya dengan bahasa yang mudah, memanglah jadi dalam ilmu dan kehendak Allah nak mengeluarkan Adam daripada syurga dengan beberapa sebab 40,000 tahun sebelum dia buat Nabi Adam lagi. Jadi lalu Rasulullah bersabda kepada sahabatnya dengan jawapan-jawapan tersebut, maka jawapan yang diberikan oleh roh Nabi Adam AS mematahkan hujah roh Nabi Musa AS. Maksudnya dia berhujah atas dasar tadilah. Sebab sebelum buat aku pun 40,000 tahun sebelum tu dalam ilmu dan kehendak Allah, memang Allah akan mengeluarkan aku daripada syurga dengan beberapa sebab. Jadi bolehlah kita guna atas sebab kita dah berusaha bersungguh, tiba-tiba orang caci kita, orang marah kita boleh kata dah takdir Allah, tak dapat nak buat macam mana. Kecuali kita tak belajar, duduk tidur, konten sekolah, tapi nak guna hujah tu memang tak betul. Jadi hujah ini samalah seperti peribahasa yang orang tua selalu sebut, rezeki secupak tak akan jadi segantang. Rezeki secupak tak akan jadi segantang benar-benar berlaku dan boleh diterima sekiranya kita dah memang berusaha. Katakanlah hari-hari kita menjual pasar malam. Menjual di pasar malam, bukan jual pasar malam. Menjual di pasar malam, kita kata rate purata keuntungan kita RM100 semalaman. Hari ni 100, esok 100, lusa 100, tiba-tiba satu hari tu dapat 50. Kita menjual macam biasa saja. Tapi bila balik isteri tanya, bang, pasal apa malam ni kurang 50? Nak buat macam mana? Meniaga dah macam biasa, panggil orang main beli macam biasa. Tapi itulah kata orang tua, rezeki secupak tak jadi segantang, takdirnya 50. Kita boleh berhujah dengan demikian bila kita dah buat sebagaimana yang sepatutnya, sebagaimana yang biasa. Tiba-tiba kalau malam tu duduk diam saja, siapa nak beli, siapa tak mau beli, tak mau beli, RM50 sungguh lah. Ataupun orang tu malah nak bekerja, mak gerak bangun pergi sawah, mak gerak bangun pergi kebun. Alamak, kalau saya bangun pun rezeki secupak tak jadi segantang dah. Kalau berdalih sebelum buat kerja, berdalih sebelum melakukan sesuatu aktiviti, memang tak boleh terus. Salah menggunakan hujah tersebut. Baik, setakat ni macam mana? Basri boleh faham? Okey. Sekarang kita pergi yang ke seterusnya, iaitu tentang pembahagian takdir. Jadi saya lebih suka memilih pendapat seorang imam daripada mazhab Syafi'i, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang pembahagian takdir. Imam Nawawi membahagikan takdir kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah takdir yang terkait dan tersifat dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat. Maksudnya takdir yang pertama yang terlibat dan terkait dengan ilmu Allah ini, tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengetahui tentang hakikat takdir ilmu Allah ini, kecuali hanyalah semata-mata zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibukakan kepada sesiapa pun, hatta malaikat yang paling dekat dengan dia. Itu adalah hak mutlak milik Allah. Itu tak ada siapa tahu, hanya ilmu Allah saja yang mengetahui tentang hakikat sifat dia. Pembahagian yang kedua ialah takdir Allah yang tercatat pada Lauhil Mahfuz. Takdir Allah yang ada di dalam Lauh Al-Mahfuz. Jadi sebagaimana yang diceritakan dan diriwayatkan oleh para ulama, takdir manusia yang Allah catatkan di Lauh Mahfuz, ada sebahagian daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memang mengetahuinya. Contoh, qalam makhluk ke Allah? Qalam tu makhluk, dakwah tu makhluk, Lauhil Mahfuz tu makhluk. Jadi mereka lah yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat segala qada dan qadar yang bakal berlaku. Jadi otomatik qalam yang tulis, qalam tahu apa yang dia tulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun tu dakwah bagi qalam. Dakwah tahu apa yang ditulis oleh qalam. Lauh dia yang menadah setiap tulisan yang mengandungi qada dan qadar. Maksudnya 3 makhluk awal ni dah tahu apa yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfuz melalui qalam dia tadi.
Malaikat Jibril pun dibenarkan untuk melihat Lauhil Mahfuz. Jadi inilah yang disebut takdir dan qada yang ada dalam Lauhil Mahfuz di dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Allah menyebut yamhullahu ma yasha wa yusabbit wa indahu ilmul kitab. Allah lah yang berupaya menghapuskan segala sesuatu dan Allah lah yang berupaya menetapkan segala sesuatu. Allah boleh hapuskan sesuatu mengikut yang dia nak, dan Allah boleh menetapkan sesuatu mengikut yang dia kehendaki. Wa indahu, dan di sisinya, ilmu kitab, ibu segala kitab, ilmu segala pengetahuan. Jadi ilmu daripada sudut ini, kadang-kadang Allah mentakdirkan dan mengqadakkan sesuatu pada kita, tiba-tiba satu masa Allah nak hapuskan qada dan takdir tersebut. Allah boleh buat atau tidak? Allah boleh buat. Contoh, pada hari ini Allah mentakdirkan benda lain, Allah nak hapus, Allah nak takdirkan benda lain, tak ada masalah bagi Allah. Allah boleh menghilangkan, menghapuskan, dan Allah boleh menetapkan. Kalau dah dia tetap benda tu, dia nak on ke benda tu pun tak ada masalah. Kalau dia rasa nak hapus, nak tukar dengan hal lain pun tak ada masalah. Sebab di sisi dialah segala ilmu dan ibu segala kitab. Baik, satu lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana." Innallaha ta'ala kataba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menulis maqadirul khalaiq, iaitu qadar-qadar, takdir-takdir setiap makhluk yang Allah cipta, setiap makhluk yang Allah buat, qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah ni dah tulis takdir setiap makhluk yang dia buat sebelum dia ni cipta langit dan bumi lagi. Beza banyak mana, jarak banyak mana, tempoh banyak mana, bi 50,000 sana, sebanyak sejauh 50,000 tahun. Jadi kalaulah hari ini Allah dah tulis takdir-takdir setiap makhluk yang dia nak cipta, 50,000 tahun berselang baru Allah buat langit dan bumi. Jadi takdir kita ni dah ada, iaitu takdir yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Baik, itu bab takdir Lauhil Mahfuz, pembahagian yang kedua. Manakala takdir dalam pembahagian yang ketiga sebenarnya menjurus kepada takdir Lauhil Mahfuz, tetapi dikhususkan kepada takdir yang berlaku semasa di rahim ibu. Semasa di rahim ibu itulah bila hari yang ke-40 ditiupkan roh kepada bayi yang dikandung oleh seseorang ibu atau seseorang perempuan. Kemudian Allah mengutuskan malaikat untuk mencatatkan, mentakdirkan 5 perkara terhadap seseorang bayi ataupun terhadap sesuatu yang dikandung oleh seseorang perempuan. Yang pertama ialah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan rezeki yang akan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dah jamin rezeki dia, Allah dah tetap rezeki dia. Maksudnya banyak mana rezeki yang Allah nak bagi pada dia sudah ditakdirkan sewaktu hari yang ke-40. Dari sudut jumlah mana tu tak dapat kita kira, dari sudut jumlah mana tak dapat kita pertikaikan. Tetapi ada hak-hak rezeki yang wajib diterima sepanjang dia hidup. Yang kedua selepas rezeki ialah berkenaan dengan amalan-amalan dia. Bila dia lahir saja, apakah amalan-amalan yang dia akan buat? Sama ada amalan baik ke, sama ada amalan jahat ke? Sama ada amalan dia tu banyak ke, sama ada amalan dia tu sikit? Sama ada banyak hak baik, sikit hak jahat ke? Sama ada banyak hak jahat, sikit hak baik? Yang kedua berkenaan dengan amalan yang dia akan buat. Manakala yang ketiga ialah berkenaan dengan jodoh dia. Dengan jodoh dia dan segala keturunan dia. Dengan wanita mana dia akan berkahwin, dengan perempuan mana dia akan berkahwin. Dia berkahwin tu waktu umur berapa? Dalam ilmu Allah, mungkin dia berkahwin umur 20. Perempuan atau wanita yang dia nak kahwin ni umur 18.
Jadi dia akan beranak dengan perempuan ni 7 orang anak, 9 orang anak, 12 orang anak. Kalau 7 4 lelaki 3 perempuan, atau 7 2 perempuan 5 lelaki, itu semua dah ditentukan. Manakala yang keempat ialah berkenaan dengan tempat ajal dia. Tempat ajal dia satu, waktu ajal dia satu, sekali dah. Jadi waktu inilah Allah memerintahkan satu malaikat yang dinamakan Malaikatur Rahmah. Waktu nak tiup roh tu, Malaikatur Rahmah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mencari sebiji pasir sebesar zarrah di mana-mana bumi yang ditentukan oleh Allah untuk diletakkan sekali dengan bayi tersebut. Contoh, kalau Allah arahkan dan Allah takdirkan pasir sebesar zarah tu ambil di bumi Mekah, nanti dimasukkan sekali dengan bayi tersebut, insya-Allah tanah tempat ajal dia, tanah tempat mati dia ialah bumi Mekah. Kalaulah pasir tersebut diambil di bayar lepas, insya-Allah dia akan meninggal di bayar lepas. Itu satu pentafsiran ulama. Satu lagi pentafsiran ulama ialah tempat dia disemadikan. Dia kata yang pertama tu tak betul. Contoh yang pertama, kalau kita ambil di Mekah, mati di Mekah contoh. Tapi yang kedua ni dia berpendapat kalau dia mati di Mekah, tapi keluarga dia bawa balik mayat di Malaysia, tanam di Malaysia sebagai contoh, maksudnya pasir tu dulu bukan di Mekah tapi di Malaysia. Merujuk pasir tu tempat disemadikan mayat, bukan tempat mati Basri. Riwayat pertama kata tempat mati, tanam mana-mana pun tak kisah. Riwayat kedua bukan merujuk tempat mati, tapi tempat ditanam dan disemadikan. Kita hari ni wallahu alam lah. Dulu malaikat rahmat ambil tanah mana, pasir mana. Jadi ajal juga demikian, dah ditentukan 20 tahun mungkin, 40 tahun mungkin, 50 tahun mungkin, 60 mungkin. Apa yang pasti bukan 30, sebab umur pun dah 39. Basri umur berapa? 29. Maksudnya muda lagi. Confirm 10 dah, confirm 28 dah, 29 hidup lagi. Tapi kita semua tak tahu bila ajal kita sampai, pukul berapa, detik ke berapa, saat ke berapa, bumi mana kita nak ditanam. Itu semua dalam ilmu Allah. Dan yang kelima, yang terakhir ialah tentang bahagia dan celakanya seseorang. Bahagia dan celaka maksudnya bukanlah kehidupan dia itu bahagia dan celaka di dunia, tetapi bahagia dan celaka merujuk kepada tempat pengakhiran dia, sama ada syurga atau neraka. Memungkinkan seseorang itu bahagia di dunia, kaya di dunia, mewah di dunia, tapi berkemungkinan tempat akhir dia ialah neraka. Berkemungkinan seseorang itu serba kekurangan, serba kelemahan di dunia, tetapi mungkin pengakhirannya di syurga. Jadi ala kulli halnya 5 perkara tersebut ialah tentang rezeki, tentang amalan, tentang jodoh, tentang ajal, dan tentang bahagia dan celaka. Okey, macam mana setakat ni? Boleh? Okey. Seterusnya ialah tentang yang disebut pembahagian keempat, tentang penzahiran qada dan qadar di alam nyata. Dia sebenarnya terangkat, terikat 3 tadi, hak lauh mahfuz, kemudian dikhususkan kepada yang di dalam rahim ibu. Cuma dengan kata lain yang lebih mudah, bila dah zahir tu terjadilah apa yang disebutkan di dalam rahim ibu tadi. Hidup lama mana atas dunia ni. Lepas tu bila berlaku sampai tempoh dia, kahwin dengan siapa, kahwin umur berapa, tempat kahwin di mana, dapat anak berapa, tu semua manifestasi dan penzahiran apa yang dah berlaku di lauh mahfuz dan apa yang ditetapkan secara khusus pada takdir rahim seorang ibu. Sebagaimana kita bagi contoh Zaid depan tadi. Jadi hak tu hak terzahir, hak dah nyata. Manifestasi waktu hidup terzahir hak qada dan qadar dalam bentuk kehidupan dan hayat dia di dunia. Sampailah ditentukan yang terakhir nombor 5, bahagia atau celaka. Baik. Sekarang kita pergi yang keseterusnya. Yang keseterusnya ialah persoalan kenapa dalam matan Jauharah Tauhid tadi disebut kama atal khabar, sebagaimana yang didapati daripada nas-nas hadis Nabi. Kenapa tidak disebutkan ayat-ayat Al-Quran sebagai hujjah tentang qada qadar? Kenapa tidak disebut firman-firman Allah, kalam Allah sebagai hujjah?
Sebenarnya tidak ada nas daripada Al-Quran secara nyata. Tidak ada nas secara jelas, tidak ada nas secara terang. Ada perkataan-perkataan berbentuk qada, ada perkataan berbentuk qadar, tapi nas tu tak jelas, tak terang. Sebab itulah datang matan hadis ni kama atal khabar, bukan kama atal Al-Quran atau kama atal nasum minallah. Baik, atas dasar itulah datangnya hadis dan kita berhujah dengan dalil akli satu lagi berkenaan dengan 3 sifat Allah. Walaupun demikian, keterlibatan perkataan qada, keterlibatan perkataan qadar dalam Al-Quran cukup banyak. Tetapi yang saya nak sebut ialah tentang perkara-perkara yang dikaitkan dengan isu qada dan qadar ini adalah amanah dan pesan daripada 2 orang guru yang saya bertalaki. Sebagaimana yang dia pesan ialah bahagian pertama, untuk jadi perhatian dia sebut, dia baca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza zukiral qadaru fa amsiku." Rawahu Tabarani wa hadha hadis dhaif. Saya sebut awal-awal. Iza zukiral qadaru, apabila diperbincangkan, dipercakapkan, diperkatakan, dipersembahkan tentang permasalahan qada dan qadar, fa amsiku. Kamu berhentilah dia. Maksudnya jangan berhenti. Maksud berhenti di sini tak apa, nak melanjutkan pasal qada dan qadar. Maksud berhenti, jangan cuba memperdalami, jangan cuba bahas secara mendalam, jangan cuba bahas secara keterlaluan, jangan cuba bahas secara kemelampauan terhadap isu qada dan qadar. Riwayat Imam Tabarani, hadis ni dhaif, saya sebut awal, tetapi dia mempunyai turut-turut lain yang menguatkan kembali hadis ni. Jadi hadis ni dhaif, banyak lagi hadis dhaif lain yang menceritakan, merujuk kepada perkara yang sama, dan dia menguatkan periwayatan hadis ini. Dengan bahasa yang mudah, kedua-dua orang guru tersebut berpesan, apabila kita berbicara tentang persoalan qada dan qadar, ambil perkiraan sama macam Rasulullah minta kita berbicara tentang persoalan roh. Kan dulu orang-orang Yahudi pernah datang bertanyakan Rasulullah tentang persoalan roh. Lalu turunlah wahyu pada Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Apabila mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang persoalan roh, maka jawablah kepada mereka, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Yang kita wajib percaya, kita wajib yakin, wajib akidahi, roh itu ada, roh itu wujud, roh itu benar adanya. Tetapi persoalan, perkaitan, nak mendalami, nak menjauhi, kita nak melangkau menyelami ilmu tentang